Untung kalau ramai anak soleh. Sebab anak soleh ni bila dia sebut subhanallah, bila dia puji Allah, dia zikir, pahala itu juga akan dikongsikan ke dalam akaun ibu dan ayah dia tanpa tanggung-tanggung. Anak soleh kalau 8.30 dia angkat tangan, Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya, 8.30 itu jugalah terang benderang barzakh ayahnya dan ibu dia. Dia tak ada tangguh-tangguh. Maka ramaikan anak soleh. Dan anak yang soleh pula, mulut dia tuan-tuan, mulut anak yang soleh setiap jam dia akan sebut dan terlintas di hati dia, Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap jam. Satu orang bila dia nazar, dia pun tak tahu hari apa, jam berapa, minit ke berapa, saat ke berapa. Ada orang sakit 7 tahun sakit baru mati. Semua anak dah jadi anak doraka dah. 7 tahun tak boleh bergerak, makan kena swab, minum kena swab, najis perlu ditukar oleh anak-anak dengan pampers. Semua anak dah jadi anak doraka dah. Itu ujian Allah kepada keluarga tu. Tapi tak ramai anak-anak yang mampu untuk memakaikan pampers ayah dan mak 7 tahun 6 tahun tadi. Lawan tolak, bertengkar adik-beradik. Rumah kamu pula, aku dah 6 tahun dah. Rumah kamu pula 4 bulan dah di rumah aku. Mak yang lumpuh dengan mengeleh di mata. Sebab tu ibu dan ayah yang soleh, dia berdoa apa? Saya pernah dengar. Ibu dan ayah yang soleh, salah satu doa mereka, dia kata, Ya Allah, sekiranya kau matikan aku, matikanlah dengan cara yang mudah, yang aku tidak menyusahkan sesiapa pun di keliling aku. Sebab dia tahu kalau Allah uji dia sakit yang melantar, tak boleh gerak, itu bermaksud ujian besar kepada anak-anak dia. Untuk menjadi anak yang taat dan soleh, yang akan dilimpahkan oleh Allah kebahagiaan dan rezeki yang melimpah kalau dia berkhidmat, ataupun dia akan jadi anak yang derhaka, yang setiap hari dilaknat oleh Allah dan seluruh makhluk.